Kerana itu kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, yang beliau menyamakan para ulama ini dengan bintang-bintang qiblat. Kita kalau nak semayang pada hari ini, kita tak ada tanda arah qiblat, maka salah satu cara untuk kita mengetahui tentang arah qiblat ini melalui bintang qiblat. 3 bintang tu kan, 1, 2, 3, sebaris, tengok langit, tengok bintang tu pergi arah mana. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau, menjelaskan sesungguhnya para ulama ini ibarat bintang qiblat. Kita mencari bintang qiblat ini untuk mendapat arah qiblat yang sebenar. Arah qiblat yang sebenar ini diibaratkan sebagai agama, ad-din, yang terbina atas 2 asas, Al-Quran dan As-Sunnah. Maka bila kita bertemu dengan bintang ini, dengan para ulama ini, maka sudah semestinya kita bertemu dengan arah qiblat dan kita bertemu dengan agama Islam yang sahih. Maka apabila kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, apabila kita telah menemui bintang, 3 bintang tersebut, kita dah tengok dah, takkan kita nak semayang kita nak tengok atas lagi? Benar atau tidak? Kita semayang, kita akan tengok tempat sujud. Maksud Al-Imam Ibnul Qayyim bukan menolak ulama, tidak. Apabila kita telah mendapat kebenaran, kebenaran itu yang wajib kita ikuti. Kita bukan mengikuti kebenaran kerana ini perkataan Al-Imam Syafi'i, tidak. Kita bukan mengikuti kebenaran kerana ini perkataan Al-Imam Abu Hanifah, tidak. Kita bukan mengikuti kebenaran kerana ini perkataan fulan, tidak. Kita mengikuti kebenaran kerana ia bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah.